Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita ada lawatan tapak. Kita berada di Maktab Muasim di Arafah. InsyaAllah sekarang ni kejap lagi akan ada perbincangan untuk kemah 3D dan sebagainya, insyaAllah. Okey, ikut saya tonton video ni untuk saya tunjuk kawasan di Arafah untuk Maktab Muasim, insyaAllah. Siru ala barakatillah. Okey, ini adalah lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak muassasah dan tabung haji, dan insyaAllah Traidi dia akan berada di sini. Tengok pada jumlah jemaah masing-masing. Kalau macam jemaah tempat Ini adalah suasana di dalam kemah Arafah Maktab Muasim. Ini suasana kemahnya, dan dia bagi sofa, insyaAllah. Alhamdulillah untuk PGH kita ni dia masih ada ruang yang luas, insyaAllah. Kalau kita buka masih ada ruang untuk berjalan kaki, masih ada ruang. Alhamdulillah, tak serapat sebelum ni lah, insyaAllah. Kita bersama dengan Ahmad dan juga Iya. Okey, jadi suasana di sini, okey, cuba kita baring. Belakang tu kaki bertemu kaki, ini kepala. Jadi kita cuba baring tengok Ahmad. Okey, cuba Ahmad, insyaAllah. Baring. Dia boleh baring, satu dia boleh jadi tilam dan satu dia boleh jadi beg lah. Kita angkat. Okey. Cuba duduk dengan Ahmad, insyaAllah. Kita tengok keselesaan dia macam mana. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, ini adalah suasana yang disediakan untuk maktab PGH lah. Maktab khas PGH di Arafah, Maktab Muasim, insya-Allah, maktab 69. Insya-Allah. Ini adalah suasana sekeliling, insya-Allah, di maktab Arafah. Kita sekarang berada di Arafah, maktab 69 ataupun dia panggil Maktab Muasim, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, kita nak tunjukkan kemah untuk 3D bagi 1447 Hijrah ni, insya-Allah. Ni kemah kita. Ni kemah kita, dan di sebelah dia tandas. Ni kita ada tandas 2 tingkat kat sini. Dan alhamdulillah kemah kita berada di satu tempat yang agak nikmat, ada pokok, teduh, sejuk, berangin, dan ini adalah kemah 3D, insya-Allah. Dan untuk makluman, 3D kita akan share dengan Reha lah. Mungkin dia akan letak partition ni. Sebab kita tak ramai, kita ada lebih kurang dalam 70 orang. Jadi kita akan turunkan partition ni, kita akan pisahkan lelaki dan perempuan lah. Kita akan buat satu tabir untuk lelaki dan perempuan, insya-Allah. Akan dapat sama sofa bed. Maksudnya dia boleh jadi sofa dan dia boleh jadi tilam lah, insya-Allah. Cuma kita berada di Arafah ni hanya sekejap, daripada pagi sampai petang saja. Berkemungkinan kita akan penuhi di Arafah ini dengan program-program ibadah kita lah. Jadi jangan fokus kepada sofa bed ni. Ni orang kata kita sampai, kita rehat sekejap kat sini. Lepas tu kebiasaannya saya akan minta kita letak tepi dan kita akan mulakan sesi kita di Arafah, wukuf di Arafah nanti, insya-Allah. Kalau kita tengok suasana yang disediakan oleh pihak muassasah kepada PGH, alhamdulillah 3D khususnya, memang nampak satu perubahan yang sangat besar dan banyak kenikmatan lah, insya-Allah. Mudah-mudahan dari sudut suasana kapet yang elok, kapet baru tebal, sofa bednya yang tebal, dan kita bersebelahan saja dengan tandas ni untuk naik tandas. Okey, ni tandas kita, dan kita alhamdulillah pokok-pokok kat sini pun dah besar, rasa teduh. Jadi para jemaah boleh bawa tikar dan sebagainya, dan 3D pun ada sediakan kursi
kursi apa? Kursi camping Kursi camping untuk kita duduk dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ini adalah tangga untuk kita naik di tandas, dan ini adalah gambar suasana dalam tandas, yang mana ini adalah tahun pertama jemaah haji menggunakan tandas 2 tingkat ini. Kita dapat lihat banyak tandas dan juga tempat duduk disediakan oleh maktab khas untuk jemaah-jemaah PGH, khususnya Trident Travel. Alhamdulillah. Ini adalah tempat turun dan tempat naik bas, juga kelihatan tempat menunggu bas untuk pergerakan ketika sampai di Arafah, dan daripada Arafah untuk bergerak ke Muzdalifah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah kita berada di luar kemah kita. Kalau tengok sana kemah kita akan berkongsi dengan Rehan lah insya-Allah nanti. Dan di sini adalah matbakh ataupun tempat masak. Tempat masak ni di bahasa Arab dah kan. Okey, ini adalah tempat makan, tempat barang-barang untuk store dia, dan ini tempat masaknya. Tu dia ada blower tu, tempat masak dia. Jadi tempat makan kita alhamdulillah dekat, tandas dekat, pokok pun dah besar. Allahu akbar. Jadi kita ada view yang cantik di sana, nampak view jabal apa ni? Tak tahu jabal apa. Tapi ada view yang cantik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan para jemaah dapat diberikan dan dipermudahkan urusan oleh Allah SWT, diberi kekhusyukan ketika berwukuf di Arafah ni insya-Allah. Al-Hajj wa Arafah. Jadi para jemaah buatlah yang terbaik apabila berada di Arafah. PGH telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan yang terbaik untuk para jemaah, dan sekarang ni kembali pada jemaah pula untuk yang buat terbaik dalam ibadah, khususnya ketika berwukuf di Arafah ini. InsyaAllah siru ala barakatillah. Jangan lupa untuk like, share, and kalau nak komen, tak ada masalah, nak tanya apa-apa, dan lanjut ke video yang seterusnya di tempat-tempat yang seterusnya insyaAllah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.